Pakar kewangan Tuan Azizi Ali pun menabung emas bersama dengan Public Gold. Walaupun beli emas mesti dapat emas fizikal tuan-puan. Jadi tuan-puan, bersama dengan Public Gold ni, alhamdulillah setakat Public Gold ni dah beroperasi daripada tahun 2008. Sekarang Public Gold dah ada lebih daripada 2 juta penyimpan emas tuan-puan. Tidak ada satu orang penyimpan emas bersama dengan Public Gold beli emas tak dapat emas. Jadi tuan-puan, dalam kita membeli emas ni tuan-puan, dalam kita menyimpan emas, pastikan kita dapat emas fizikal. Itu adalah ilmu asas kita dalam membuat simpanan emas. Jadi tuan-puan, bersama dengan Public Gold tuan-puan, dia ada pelbagai jenis emas. Banyak emas tuan-puan, item apa, semua item ada tuan-puan. Lebih daripada 170 design emas 999 yang dikeluarkan oleh pihak Public Gold. Tuan-puan, nak item kecil ada dalam bentuk gold bar. Nak item besar dalam bentuk gold bar pun ada tuan-puan. Dan tuan-puan nak bentuk dalam bentuk dinar pun boleh tuan-puan. Jadi di depan saya ni tuan-puan, kalau tuan-puan tengok, ini adalah item atas ni yang bulat-bulat ni adalah item dinar. Yang ni adalah setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar. Dan item dalam bentuk gold bar tuan-puan, ada item 5 gram. Yang ni 20 gram. Yang ni 10 gram. Yang ni 50 gram. Yang ni 100 gram. Ada lagi item yang kecil-kecil dalam bentuk-bentuk macam ni tuan-puan. Dan ada juga item 250 gram dan juga item 1 kilo. Dia kata tuan-puan ada bajet yang lebih lagi, nak item yang lagi besar pun ada tuan-puan. Di Menara Public Gold ada yang 12 kilo lebih, ada juga yang 31 kilogram tuan-puan. Jadi tak kisah tuan-puan, asas dalam kita membuat belian emas ni tuan-puan, pastikan kita dapat emas fizikal. Beli emas dapat emas. Banyak scammer tuan-puan, dia menggunakan platform emas, tetapi beli emas tak dapat emas. Last sekali duit rugi beratus ribu, berjuta-juta disebabkan beli emas tak dapat emas. Jadi tuan-puan, langkah yang paling bagus ataupun yang paling cantik tuan-puan, kalau kita nak beli emas, pastikan syarikat yang kita beli itu adalah dia dapat menyediakan emas fizikal. Bila-bila masa sahaja, berapa banyak yang tuan-puan nak sahaja. Jadi tuan-puan, pakar kewangan Tuan Azizi Ali pun menabung emas bersama dengan Public Gold. Walaupun sebelum ni dia dah menyimpan emas dengan syarikat-syarikat yang lain, dan apabila dia kenal Public Gold tuan-puan, dia stick dengan Public Gold. Bukan setakat dia beli emas bersama dengan Public Gold, malah dia pun mengajar orang, ajak orang menyimpan emas bersama dengan Public Gold. Sebab apa tuan-puan? Sebab dalam emas fizikal tuan-puan, syarikat yang terbaik yang menyediakan emas fizikal, yang menerima balik emas yang telah dijual tersebut, yang the best emas fizikal adalah ada bersama dengan Public Gold. Jom tuan-tuan, saya akan bantu memudahkan simpanan emas bersama dengan Public Gold. Boleh bermula serendah 100. Boleh DM saya ataupun rujuk pin video saya akan bantu guide sebaiknya. Assalamualaikum.